Ansuran bulanan. Okay, sebagai contoh soalan, Puan Balkis membuat pinjaman peribadi sebanyak RM8,000 dari Bank Sentosa dengan kadar faedah sama rata 4% setahun. Tempoh bayaran balik adalah selama 7 tahun. Hitung ansuran bulanan jika kadar faedah sama rata dikenakan. Okay, kadar faedah sama rata maknanya mudah saja. Okay, apa yang perlu dicari adalah pertamanya adalah jumlah bayaran balik. Okay, jumlah bayaran balik kita gunakan rumus P tambah PRT. Okay, apa P kita? P kita adalah 8,000, R kita adalah 4%, T kita tempoh. Tempoh selama 7 tahun. Jadi 8,000 tambah 8,000 darab dengan 4% ataupun 0.04 darab dengan 7. Okey, kita akan dapat jumlah bayaran balik adalah RM10,240 yang perlu dibayar. Jadi, untuk dapatkan ansuran bulanan, RM10,240 bahagi dengan 7 tahun dan setiap 7 tahun tu kita kena dapatkan bulanan. So, kena darab dengan 12. So, dalam kalkulator biasa pastikan ada kurungan semasa tekan kalkulator. 10240 bahagi ataupun per dalam kurungan 7 darab 12. Mesti kena ada kurungan. Okay, jawapannya RM RM121.90. Okay, kalau tak ada kurungan, bahaya ni. Terutamanya kalkulator selain kelas Swiss. Okay, per 7 darab 12. Okay, anak-anak takkan dapat jawapan yang betul. Okay, akan dapat jawapan yang berbeza. So, pastikan untuk pecahan mesti kena ada kurungan. Okay, siap.